korang share aku kat storage. So that Malaysia korang ada Jeko, ada macam-macam. So kita tak suka ada cold storage dan mostly barang diorang top up. So aku lagi fikir nak beli something yang boleh share but then halal. So banyak pun coklat kat sini tak ada tanda halal, tapi mostly diorang tak ada wine. So kita boleh makan korang. Bagi kawan-kawan Yana YW yang daripada Indonesia ke Malaysia, korang nak tahu Singapura ada apa, coklat dia macam mana, ni lah coklat dia. So kita pun pening sebab harga dia korang boleh tengok korang kata orang Singapura ni kaya. Korang tengok satu coklat $5 7 sen, $6 80 sen. Cik korang tengok tu harga dia $26, $20, 13 sen. Mahal korang. Gaji kita pun macam gaji korang. Korang gaji 1000 RM, kita gaji 1000 SG, dan 1000 SG boleh buat apa makan kat Singapura korang. Tak sampai 1 bulan je dah habis. Kita buat makan, buat belanja mana pun, buat bayar bil. Ada yang masih bayar rumah, semua tu dengan 1000 lebih saja korang. Sama je korang dia. So nak beli coklat pun takkan fikir-fikir sangat. Sebab apa, semua harga berbaloi ya korang. Tak ada harga yang murah kan. Nak fikir ni, nak share dengan kawan-kawan, tapi semua harga mahal sangat sih korang. Sampai tak tahu apa nak beli, apa yang nak beli, dan semuanya dark coklat, dark milk. Tapi anda ni Indonesia ni coklat yang rasa, sebab harga dia, tanda halal dia beza dengan kita ni tanda halal. So terabur geng. Okay, so bagi siapa yang nak beli coklat-coklat ni, datang kat Singapura. Korang boleh nampak macam-macam coklat ada kat sini. Tapi macam gini je ada kat cold storage. Okay, korang pergi cold storage. Korang nak tahu coklat yang mewah lah, ataupun kedai coklat macam setempat macam Sheng Fairprice, tak bervariety, banyak coklat dia. So korang dia punya candy pun lambat aku guys. So Yana boleh suggest kat korang boleh datang kat Singapura cold storage. Kat mana-mana ada. Okay, so guys,